آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من نور وما بين جمعتين. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat akan dipancarkan baginya cahaya yang menerangi antara dua Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surah Kahfi pada hari Jumaat merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi amalan pada hari Jumaat ini sebenarnya yang afdal ialah membanyakkan salawat. Kan? Membanyakkan salawat. Tapi antara amalan yang disunatkan pada hari Jumaat ni ialah baca surah Kahfi. Dia dua amalan saja. Hari Jumaat ni banyakkan salawat, banyak baca surah Kahfi. Mana ada pun amalan-amalan lain ditangguhkan, buat pada hari-hari yang lain. Tapi hari Jumaat dua amalan yang kita kena banyakkan. Selawat kena banyak, kemudian baca surah Kahfi. Sebagian ulama menyebutkan hari Jumaat ni selawat je. Kan? Baca selawat aja. Tak ada amalan yang lain yang lebih afdal daripada membaca selawat pada hari Jumaat. Sebab kalau nak baca pun baca suratul Kahfi. Itu di antara amalan pada hari Jumaat. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan cahaya petunjuk dan keberkatan kepada orang yang mengamalkan secara istiqamah. Istiqamah ni maksudnya apa? Qama yaqumu istiqamah. Makna berterusan. Qama tu berdiri kan. Mana berterusan dia buat. Jangan baca hari ni 3 bulan, 4 bulan lepas tu baca balik. Tak boleh lah. Dia istiqamah. Maka cahaya yang dimaksudkan merangkumi hidayah. Yang dikatakan cahaya tu, apa itu cahaya? Nur. Allah Ta'ala nurun. Beri cahaya tu. Cahaya tu dia merangkumi. Yang dimaksudkan cahaya tu ialah hidayah. Yang dimaksudkan dengan cahaya iaitu ketenangan hidup atau ketenangan jiwa, keberkatan hidup, kekuatan menghadapi fitnah, petunjuk dalam kehidupan dan cahaya yang akan memimpin pada hari kiamat. Itu semua maksud cahaya. Yang Allah Ta'ala kata nur tu, itu maksud nur dalam berbagai bentuk. Kan? Nur dalam arti kata cahaya hidayah, nur dalam arti kata ketenangan jiwa, nur dalam arti kata keberkatan hidup, nur dalam arti kata kekuatan menghadapi fitnah, nur dalam arti kata petunjuk dalam kehidupan, nur dalam arti kata cahaya yang akan memimpin di hari kiamat. Sebab besok di hari kiamat gelap. Orang berada di padang mahsyar ni dalam kegelapan. Dia tak boleh berjalan. Dia perlu cahaya. Kan? Jadi waktu ada cahaya baru dia boleh bergerak. Walaupun mata dia celik. Jadi orang yang berada di padang mahsyar ni dia mengharapkan cahaya Allah. Jadi waktu dia ada cahaya baru dia boleh berjalan. Orang kafir dia tak ada cahaya. Sebab tu dia meraba-raba waktu berjalan di padang mahsyar. Kan? Ini keadaan orang yang ada di padang mahsyar ni semua berhajat kepada cahaya. Jadi nur. Jadi orang yang baca Quran, baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat seminggu sekali kan. Baca seminggu sekali dari diberi. Maknanya nur bainal Jum'atain. Antara satu Jumaat kepada satu Jumaat seminggu dapat cahaya. Itu kelebihan orang yang membaca surah Kahfi. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, cahaya di antara dua Jumaat bermaksud Allah menggunakan cahaya dan keberkatan kepada pembaca surah Kahfi sepanjang tempoh daripada hari Jumaat tersebut hingga Jumaat akan datang. Jadi sepanjang seminggu dia baca hari Jumaat, Allah Ta'ala beri dia keberkatan dalam kehidupan, dalam
perjalanan hidup dia dengan apa? Dengan cahaya. Cahaya ni petunjuk. Dan suratul Kahfi mendidik umat Islam supaya teguh menghadapi pelbagai bentuk fitnah terhadap fitnah kehidupan, di antaranya fitnah agama. Sebab dalam surah Kahfi ni cerita tentang Ashabul Kahfi kan. Jadi kita baca surah ni supaya seperti mana Ashabul Kahfi menghadapi fitnah pada waktu itu dengan Allah Ta'ala mengangkat seorang lelaki namanya Zulkarnain menyelamatkan mereka. Maka kita mengharap dengan baca surah Kahfi ni Allah Ta'ala bagi menghindarkan kita daripada sebarang bentuk fitnah. Fitnah ni macam-macam kan. Fitnah kehidupan. Hari ni macam-macam fitnah. Budak seusia 12 tahun dah murtad kan. Seusia 12 tahun murtad. Itu fitnah kan. Dulu mana kita nak pernah dengar orang murtad? Jarang dengar. Hari ni dah jadi satu sindrom kan. Budak-budak sekolah murtad kan. Banyak kes yang atheist ada, yang apa tak ada, yang tak keluar daripada agama, menzahirkan keluar daripada agama. Jumpa dengan cikgu, saya keluar agama. Macam tu. Kes malam dia masalahnya ialah keluarga. Kerana bapa tu jadi suri rumah. Isterinya bekerja. Isteri bekerja di Putrajaya. Kan? Jadi bapa mengurus anak. Kan tak? Jadi mak ayah tak berapa hirau tentang anak dia. Kan? Anak semayang, keluarga semayang pun tak dibicara langsung. Tu kes berlaku semalam. Jadi macam mana nak mengatasi? Itu baru yang datang buat pengakuan. Yang lain-lain, jadi dia pun dedahkan ada lagi ramai lagi. Yang tak ada fahaman, tak ada apa, macam-macam. Pakai tudung, tapi tak ada agama. Ni banyak. Semalam saya pergi satu rumah, kes sembahyang membelakangkan kiblat. Orang Melayu kita, kan. Jadi macam-macam sebenarnya. Jadi kita tengok fitnah banyak, zaman fitnah. Orang longgar dalam penghayatan pada agama. Kerana tak nak menuntut ilmu, tak nak belajar kan. Jadi inilah yang berlaku kepada masyarakat hari ini. Jadi fitnah kehidupan di antaranya kalau kita baca dalam suratul Kahfi itu ialah Ashabul Kahfi. Kemudian dalam suratul Kahfi juga kita akan tengok fitnah harta. Hari ni orang harta banyak kan. Harta banyak. Mana cerita kalau kita baca dalam suratul Kahfi tu daraba wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihim. Kisah orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kekayaan. Dia zaman tu disebutkan dia ni berlaku di Yaman. Orang-orang ni dia punya Allah Ta'ala uji dengan kebun dia yang cukup hebat. Kan? Buah-buah yang banyak. Dia tak payah petik. Dia lalukan bakul je. Atau kepala buah tu jatuh dalam bakul. Mana kita kena petik sampai jatuh. Jatuh ke bawah. Dia tak perlu. Sehingga mana dia lupa kepada Allah. Allah Ta'ala hanguskan semua. Bakar habis. Jadilah maknanya hancur semua sekali. Sebab Yaman ini memang ceritanya ada dalam Quran. Baca suratul Kahfi tu kita akan tengok cerita kebun. Kebun yang Allah Ta'ala binasakan. Kemudian fitnah dengan ilmu. Kan? Kisah Nabi Allah Musa dengan Khidir. Kan? Jadi pun kita boleh baca bagaimana ilmu laduni. Kan? Cerita ilmu laduni. Dan fitnah kuasa, iaitu cerita Zulkarnain. Jadi di dalam surah Kahfi ni kita tengok banyak cerita fitnah. Hari ni kita tengok orang fitnah dengan kuasa. Macam mana kalau ada kuasa? Tengok jadi masalah. Hari ni orang kaya. Masalah. Jadi fitnah-fitnah ni berlaku zaman kita. Jadi baca suratul Kahfi ni kita akan tengok banyak cerita-cerita tu. Hari ni benda tu berlaku dalam kehidupan. Kan? Fitnah agama. Hari ni fitnah agama. Murtad macam-macam fitnah agama banyak.
Tak? Macam-macam fitnah berlaku. Jadi membaca Quran seperti baca surah Kahfi ini disertakan dengan tadabbur dan penghayatan, itu akan membentuk akhlak dan iman. Jadi kita pertama qiraah, yang keduanya tadabbur wa tafahum wa ta'ammul. Jadi baca, kemudian tadabbur, ta'ammul, tafahum dan ta'ammul. Mana lepas baca baca, lepas tu tadabbur. Lepas tu tafahum, fahamkan apa yang. Lepas tu ta'ammul, amal. Jadi itu peringkat-peringkat kita ni membaca Al-Quran. Jadi hari Jumaat merupakan peluang lah untuk memperbaharui hubungan dengan Allah melalui Al-Quran, zikir dan ibadat. Ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni ialah hari ibadat. Kan? Seperti mana orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala jadikan dia ada hari ibadat, iaitu hari Sabat. Kan? Hari Sabtu. Memang kalau kita pergi di Mesir, di Israel, memang hari Sabtu taksi tak ada. Kan? Semua kena jalan kaki. Jadi dia hari Sabat dia tu memang dia hari ibadat. Mereka berjalan kaki. Kan? Jadi kita orang hari Jumaat, maka ini adalah hari untuk membaca Quran. Baca Quran bukan semua. Mana hari Jumaat tu jadikan kelaziman kita baca suratul Kahfi. Malam ke siang ke. Dia ada 110 ayat, nampak panjang kan. Bacalah malam, baca sikit, 30 ayat. Kemudian subuh kan baca 50 ayat lagi sampai habis. Yang pentingnya suratul Kahfi tu dibaca satu hari Jumaat tu dibaca. Dan membanyakkan zikir. Zikir, doa, kan? Zikir, apa dia zikir? Membanyakkan selawat. Ulama kata selawat ni hari Jumaat ialah adalah zikir yang paling afdal. Dan ulama-ulama ni mereka ni menghabiskan, mereka ni berdoa sampai waktu asar. Mereka ni doa sampai waktu asar. Sampai nak tenggelam matahari. Mereka berdoa sebab apa? Kerana hari Jumaat ni dia adalah ada satu hari sa'atul ijabah. Tapi tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan sa'atul ijabah ni dalam hari Jumaat, tak tahu. Bila lepas subuh ke, lepas terbenam matahari hari Khamis ke. Dia sampai terbenam matahari hari Jumaat tu. Kita kena cari. Ada riwayat mengatakan ketika mana khutbah dibaca, ada kata selepas. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sa'atul ijabah ni pada hari Jumaat ialah selepas solat asar. Tapi solat asar kita dah duduk warung kan. Dah tak ada dah. Dia sa'atul ijabah ni kebanyakan ulama. Sebab tu ulama-ulama lepas asar dia akan stay ibadat lagi, selawat. Apa dia baca? Selawat. Dia akan selawat sampai maknanya terbenam matahari. Mereka akan doa. Kerana kebanyakan riwayat banyak kata kat situ. Sa'atul ijabah ni ialah selepas asar. Sebab tu ulama dia terus doa. Kan? Maka amalan membaca, mentadabbur, membaca, menghayati suratul Kahfi setiap hari Jumaat merupakan salah satu daripada bentuk tarbiyah mingguan yang mengukuhkan hubungan kita dengan sama makhluk, dengan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran lah. Hari Jumaat baca. Dahulukan nak baca surah-surah lain, tapi pastikan suratul Kahfi tu habis dibaca setiap hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي،
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la